Okey, kalau rumah korang dah bosan pakai langsir yang biasa, boleh try timber blind macam ni. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera jumpa lagi dekat channel My Colour Journey. So video kali ni saya nak share sikit pasal barang rumah lah. So baru-baru ni saya tukar, dulu saya pakai langsir biasa, tapi nak nampak lagi estetik. Saya gunakan timber blind. Okey, so timber blind saya punya master bedroom ni saya tempah daripada Home Outfit. Yang ni dia custom made, tapi dia tak lama pun, lebih kurang dalam seminggu macam tu dah dapat. Maksudnya korang order dekat Shopee, nanti saya akan letak link dalam video ni. Maksudnya korang order, korang ukur dulu siap-siap saiz yang korang nak, korang order, lepas tu boleh pilih warna, boleh pilih dia punya strap ni, korang boleh pilih colour, dia ada banyak pilihan. Ikut korang suka lah, nak saiz macam mana, nak panjang macam mana, dia ada banyak pilihan lah. Lepas tu bila korang dah order, lebih kurang dalam 3-4 hari macam tu diorang akan buat, lepas tu dia akan post. So sampai dalam lebih kurang seminggu lah. Pasti memang berbaloi. So yang ni yang saya tempah lah, dia timber blind. Timber blind ni dia memang cantik. Okay, nampak dia punya design dia compact lah. Yang ni bila dia dah lipat macam ni. So yang ni saya ambil saiz, saya tengok saja, rasanya lebar dia dalam 3 kaki macam tu. Okay, dia punya panjang dalam 5 ke 6 kaki. Dia ada banyak lagi pilihan saiz lah. Okay, bila sampai dia dalam keadaan yang sangat bagus lah, dia punya packaging, dia dah seal dalam plastik macam ni. Dia memang sangat secure. Macam ni saya order 3 unit. 2 unit saiz ni, satu unit dia kurang sikit lebar dia, tapi dia lagi panjang lah. So dia punya material atas ni dia macam besi ataupun aluminium lah. Okay, dia punya cover ni. Lepas tu dia gunakan sistem cord lock. So dia punya berat pun boleh tahan. Lepas tu dia punya timber ni, dia actually dia bukan kayu lah, dia macam plastik, tapi dia punya colour dia cantik. Lepas tu dia ada punya corak dia, dia macam kayu. Nanti saya dah pasang, nanti saya tunjuk lebih detail lah. Lepas tu bila dia dah full macam ni, dia nampak sangat compact. Okay, lepas tu dia bagi sekali dengan dia punya decoration strap ni. So yang dia boleh pilih warna dia punya blind ni, dan juga dia punya warna dia punya strap ni. Okay, dan juga dia bagi sekali dengan dia punya cover ni. Ni last sekali lah untuk nampak lagi cantik. Lagi satu dia bagi juga dia punya bracket ni untuk kita pasang. Dia ada two way. Satu nak pasang dekat ceiling macam ni pun boleh, ataupun nak drill pada dinding pun boleh. Okay, so untuk pasang dia, dia simple je, dia senang je. First kali bracket ni korang kena drillkan. Bracket dia dah siap-siap macam ni. Dia ada two way lah dia punya bracket dia. So kalau untuk pasang pada ceiling, kena drillkan dekat atas. Tapi kalau nak pasang dekat dinding, kena drillkan dekat sini lah. Contoh kalau yang dekat dinding macam tu, tu kejadian bila dah siap. So kena drill dekat sini kalau dinding. So kalau untuk ceiling, kena drill dekat atas. So yang ni pun kita boleh alih lah kalau nak drill. Okay, kita boleh adjust, drill 2 lubang lah, satu sini, satu lagi dekat sini. Kalau kat dinding dia ada 2 juga boleh. Okay, ada satu adjustable, satu lagi yang fix kat sini. Okay, so lepas tu bila nak sangkutkan dia, kita akan sangkutkan dekat sini. Make sure dia masuk kat sini. Masukkan dua-dua, lepas tu tolakkan benda ni, dia akan lock. So dia akan lock dia punya ni, nampak ni, yang tajam ni, dia akan lock dekat dalam dia punya cover sini. So dia akan lock kat sini. So dia akan jadi macam ni lah bila dia dah lock. Ini dia memang kukuh, dia memang takkan jatuh. Okay, so sekarang saya nak tunjukkan cara nak pasang lah. So make sure dia punya tali dia dekat belah kanan. Okay, so yang ni kita kena masukkan dekat sini. Cuba dia agak berat sikit. Ni kita tolak ke sini, tolak ke keluar. Okay, so kita align yang just nice. Lepas tu kena tolak dia punya lock. Okay, dah settle. Mudah je. Dia punya bracket pasti memang bagus, senang digunakan. Lepas tu dia kuat. Okay, dia memang tak akan jatuh. As long kita drill dia punya bracket, dia kuat. Okay, so lepas tu dia punya cover ni, dia actually kalau pasang yang dekat, yang kalau kita pasang dekat dinding tu, dia lagi okey lah. Sebab bila benda ni korang masukkan kat sini dan korang pusingkan, lepas tu boleh sangkutkan sahaja. So rupa dia. Tapi kalau yang untuk ceiling ni, dia agak leceh sikit. Sebab dia punya ni dia akan untuk sangkut. So saya kena tegakkan sikit, baru boleh masukkan. So bila dah letak cover, dia akan jadi macam ni. So kalau untuk ceiling, dia macam kena selit sikit lah dekat ruangan sini. Okay, dekat celah tu.
Tapi kalau untuk yang jenis dinding macam ni, dia lagi senang. Korang just sangkutkan sahaja. Dia lagi mudah.